Kami di Felda Palung ni tak ada satu kedai yang sempurna tau. Saya berminat nak stis video wakil rakyat kami ni Pak Mus tentang kedai-kedai yang ada di Felda Palung ni. Yang sebenarnya isu ni saya dah bawa pada Perhimpunan Agung Bahagian, Mesyuarat Agung Bahagian 3 tahun yang lepas tentang keadaan kedai-kedai yang ada di Felda Palung khusus lah. Tapi mungkin seluruh Malaysia, kedai-kedai ini memang keadaannya seperti itu. Antaranya kedai-kedai ini dibangunkan atas tanah kerajaan, atas tanah Felda yang bertaraf JSA. Dan apa yang saya tahu, tanah-tanah kosong ini, kalau ikut dalam pelan kerajaan negeri memang tak ada bangunan apa-apa. Cuma atas dasar di dalam Felda adalah bangunan tu buat kedai, buat itu macam-macam lah. Kan? Jadi kita minta, saya dah pernah suarakan, kita minta kerajaan negeri ketika itu zaman UMNO PH, zaman BN dengan PH, supaya UMNO perjuangkan hak peniaga-peniaga yang ada. Tetapi tidak terrealisasi sehingga hari ini. Dan kemungkinan setelah kerajaan baru yang dilantik ini diteraju oleh UMNO, mungkin ada sedikit perubahan bagi kedai-kedai yang ada di Felda di seluruh negeri 9. Itu supaya kedai-kedai ini diberi hak. Maknanya bukan kita minta hak tanah tak, tapi kalau nak buka geran bagi kita pun tak apa lagi, bagus kan. Tapi kita minta berilah ruang perjanjian pajakan mungkin tempoh dalam 30 tahun, 40 tahun kan, dan membayar cukai pintu. Itu lebih bagus daripada terbiar cukai pun tak kena, tapi kedudukan peniaga ini terganggu kerana dengan perasaan sebab kedai ini tak tentu, takut kerajaan nanti ambil balik tanah ni kan, kita jadi risau. Mungkin taklah, tetapi hati itu tertanya-tanya. Tapi dengan sekali ucapan Pak Mus itu mungkin memberi sinar kepada peniaga-peniaga yang ada di Felda seluruh Negeri Sembilan ni khususnya, supaya mendapat keistimewaan ini. Begitu juga dengan tanah-tanah kosong, paya-paya yang dibuat oleh peneroka menanam sawit persendirian. Diukur dan dikenakan TOL, itu lebih bagus, sekurang-kurangnya menambah pendapatan hasil kerajaan negeri. Begitu juga dengan kedai-kedai yang ada ni. Tentang pusat hemodialisis, saya telah buat 1-2 video dulu lama dah. Felda ketika itu satu perbandan cukup kaya. Kenapa tak buat benda-benda ini? Kan? Ini persoalan itu sebab kadang-kadang bila kita ungkit kembali kegagalan yang berlaku, kita jangan ulangi lagi. Dan kita berharap pada Pak Mus, wakil kami, supaya dapat merealisasikan pandangan kami sebagai rakyat dan peneroka, supaya tidak membebani mereka. Sebab setiap kali nak cuci darah terpaksa pergi Bahau, kan? Jadi perlukan perbelanjaan, perlukan sewa kereta ataupun panggil anak-anak cucu hantar, dengan belanja itu dah bertambah banyak. Jadi dengan adanya pusat hemodialisis di Felda, daripada Raja Alias, pada mana lagi, Gugusan Palung, Gugusan Jelai, jadi memudahkan peneroka-peneroka ini. Dan harus ingat, peneroka ini adalah salah satu penyumbang utama kepada ekonomi negara. Dan begitu juga pada anak-anak peneroka yang berniaga bengkel di rumah, supaya mereka diberi kawasan khusus untuk mereka berniaga, dan mereka boleh bangunkan bangunan, dan mereka boleh berniaga mengusahakan bengkel mereka dengan hati yang senang. Begitu juga buat-buat yang buat bengkel grill apa-apa semua, berilah mereka tapak situ, sama ada dengan bayaran cukai ataupun terpulanglah pada kerajaan negeri bagaimana kerajaan negeri nak buat. Cuma kami berharap kepada wakil kami Pak Mus supaya dapat merealisasikan pandangan kami sebagai peneroka. Terima kasih Pak Mus.